kami semua sakit. Apa yang Kak rasa tadi Kak sebelum minum air hidrogen tu? Okay, pertama sekali semua sendi ni sakit lah. Sakit, lepas tu bisa kan. Macam tak berfungsi lah. Kita pun tekan picit-picit. Akak tak rasa benda tu macam tak ada deria ke? Bukan tak ada deria. Dia macam mana cakap kat sendi tu sakit. Okey, faham. Kat sendi tu sakit, sakit. Dia sakit tu orang kata macam potong pisau sakit dia. Masya Allah, macam kena hiri-hiri pisau. Jadi nak rasa nak hilang rasa sakit potong pisau tu, kita kena tekan. Jadi kita tekan. Tapi bila kita stop, bila tekan tu rasa okey lah. Tapi bila kita stop, datang balik. Makin lama makin sakit. Makin sakit kuat. Makin kuat. Tekan lagi. Tadi kan masa tu cakap kita berbual kan perasan nak saya tekan. Perasan? Saya tekan agak picit-picit. Kan. Lepas tu minum lah tadi kan. Minum, masa tu takut lah juga tengok macam buih kotor ke apa. Lepas tu alhamdulillah kita buat pasal produk ni. Lepas tu baru saya tersedar, aku dah tak tekan lagi lah. Ya Allah Kak, sebab akak tak rasa dah sakit tu. Sakit pisau dekat Masya Allah Kak Dah tak ada. Mana? Masya Allah Kak. Serius Alhamdulillah. Saya dah, anak dah cakap dah. Tu mak kalau ni tak juga pergi hospital mak dah. Alhamdulillah. Masya Allah Kak, Alhamdulillah Kak. Kak kena bagi tahu anak tu Kak, minum cepat guys, tengah banyak. Betul ya, sebab itulah hidrogen ini apabila kita minum, tuan-tuan dan perempuan, dia akan alhamdulillah, tak sampai 1 minit dia terus absorb dekat sel otak kita, tak sampai 10 minit terus absorb dekat seluruh sel di bahagian badan kita. Alhamdulillah. Tahniah Kak, cerita dengan semua orang tau Kak. InsyaAllah pengalaman ni. InsyaAllah kawan saya, adik-adik saya, anak-anak semua tahu saya sedang menderita sakit ni kan. Masya Allah Kak. Tapi dia mungkin terkejut kalau saya datang jumpa macam biasa. Padahal orang selalu tengok saya tekan sakit, tekan ni. Masya Allah. Tahniah Kak, alhamdulillah dengan izin Allah. Amin. Dan Kak As juga ambil set MRTC General. Dan juga Kak As ambil Miran ST 2 helai. Okey. Dan juga Kak As ambil set skincare Elansia untuk anak. Luar biasa. Tahniah Kak As. Alhamdulillah.